Barang bini boleh, kalau bini dua tak boleh lah. Okey guys, ini saya nak tunjuk dua kereta sukan pemuda Malaysia. Memang karan nak kereta ni, VTEC on. Bangsa-bangsa FF5 Type R ni jangan duk berani cucuk lah atas highway. Standard dia saja pun 320 horsepower, 430 Nm torque. Dia change gear down ni, habis hamba makan asak lah. Ni dia orang kata 320 horsepower stock ni. Ish, enjin pun takut kau tengok. Ada logo Type R warna merah. Kerah bai, VTEC turbo pula. Bila dah nama pun kereta sukan, bab-bab tayar dengan braking performance pun kenalah yang sukan. Tayar dia standard kilang pakai Michelin Pilot 4S. Zone 65 30 rim 19. Karan tu. Bukan tu saja, brake dia pun Brembo guys, original. 4 piston. Brake tu orang kata apa, G-force dia sangat kuat guys. Mana mounting point dia? Spoiler ni tambah. Dak. Ni asal memang generate downforce guys. Padu tu. Ni pula hatchback. Boleh letak barang, boleh letak barang-barang anak. Barang bini boleh, kalau bini dua tak boleh lah. Kereta ni hampa jangan risau, DZ1 Auto bawa masuk grade yang paling cantik lah orang kata. Dua-dua ni grade 6A guys. Yang merah ni mileage baru 791. Yang biru ni hampa tengok plastik pun ada lagi guys. Hak ni mileage betul-betul baru lah. Beli kat Kedah, pergi jual kat KL 453 sahaja mileage dia. Tengok tu seat. Ni bukan plastik yang kami bubuh original kilang, nampak tu. Ada tagging lagi tu. Tak ada tipu-tipu punya. Jadi kalau siapa yang betul-betul mencari brand new, boleh main tengok lah kat sini. Macam brand new. Jadi ramai lah yang tertanya-tanya lah. Selalu duk buat live ke apa orang tanya, monthly berapa Abang Sam? Yang ni kalau hampa prepare 10% down payment, monthly dia 3,300 lebih sahaja. Jadi gaji yang sesuai tu hampa mestilah kena 10,000 dan ke atas. Hampa dah boleh pegang dah steering Alcantara Type R ni. Kemas